Baik. Jadi untuk bahagian 3 bab 7.1 sistem endokrin manusia, kita akan sambung dengan bahagian ketiga, iaitu kesan ketidakseimbangan hormon. So sebelum ni kita dah belajar kita ada berapa kelenjar endokrin. Ingat, kelenjar kat badan ada banyak, cuma dalam bab ni kita fokus pada kelenjar endokrin saja, kelenjar yang menghasilkan hormon. Kelenjar-kelenjar lain yang tak hasilkan hormon kita tak bincangkan dalam bab ni, okey. So kita bincangkan 6 kelenjar. So cara ingat dia sebelum ni adalah Potipot, kalau tak silap saya, pitapot. Pitapot. So saya harap awak masih ingat lah. Pitapot. So P pituitary, T thyroid, A adrenal, P pancreas, O ovari, T testis. Saya harap awak masih ingat. Dan hormon-hormon yang dirembeskan oleh setiap kelenjar inilah. So apa maksud dirembeskan? Dihasilkan dan dikeluarkan oleh kelenjar, tu maksud dirembes. Alright. So untuk kesan ketidakseimbangan hormon, ketidakseimbangan maknanya tak balance lah. Tak balance maknanya ada yang terlalu tinggi, ada yang terlalu rendah. Apa-apa kat dunia ni kebanyakannya kita nak benda yang cukup-cukup saja. Yang sedang-sedang saja. Tahu tak lagu tu? Yang sedang-sedang saja. Sorry cikgu, memang tak sedap pun. Kita nak yang cukup. Tapi bila dia terlebih atau dia terkurang, so itu yang memberi kesan juga kepada badan kita. So mari kita bincangkan hormon yang dirembeskan oleh kelenjar thyroid dulu, ataupun kelenjar tiroid. Okey. So bila tiroksina terlalu rendah. So tadi kita dah bincangkan fungsi. Fungsi tiroksina adalah untuk kawal metabolisme badan. Kalau awak masih ingat lagi fungsi dia tadi. So of course bila tiroksina terlalu rendah dia akan efek metabolism, confirm. Okey. So bila tiroksina terlalu rendah, saya buat bulat nak pandang bawah ni, maksudnya dia terlalu rendah ataupun kekurangan tiroksina. Kekurangan kalau awak ataupun kepekatan tiroksina rendah. So apa yang terjadi? Kadar metabolisme menurun. Okay, tak tahan sejuk. Bila kita kadar metabolisme menurun, kurang tenaga dihasilkan pun, tenaga yang dihasilkan pun kurang. So tenaga ni termasuklah tenaga haba. So bila tenaga haba kurang dalam badan, maka kita tak tahan sejuk. Bila duduk kawasan sejuk, kita menggigil lain macam. Okay, kekurangan tiroksina juga kita ada istilah dia sebenarnya, iaitu hypothyroidism. Okay, nama istilah dia hypothyroidism. Hypothyroidism. Nanti awak boleh double check punya ejaan. Tersilap saya macam itulah. Okay, bila kurang tenaga maka dia tak tahan sejuk. Dan bila tak tahan sejuk, kurang tenaga dibebaskan, tenaga banyak berkumpul dalam badan, menyebabkan tenaga itu dikumpulkan dalam bentuk lemak. Sebab itulah orang yang ada tiroksina yang rendah ini, dia cenderung untuk jadi berisilah badan dia, jadi gemuk, berat badan berlebihan. Dan dalam masa yang sama dia juga ada goiter. Goiter ni apa? Goiter ni bengkak kelenjar tiroid tu. Bila punya bengkak tu sampai nampak leher pun bengkak. Kenapa cikgu? Bukan ke tiroksina tu sikit, kenapa dia bengkak? Sebab otak dah bagi, tadi kita belajar otak. Dekat otak ada apa? Dekat otak ada kelenjar pituitari kan. Pituitari dah bagi arahan dekat tiroid, dia dah keluarkan hormon dia kan. Ada hormon dia kan. Dia dah, tapi hormon tahu tak belajar, tak ada dalam silibus awak. Dia dah bagi hormon dulu dah dekat thyroid ni, suruh thyroid ni bekerja, keluarkan tiroksina banyak. Tapi thyroid ni macam ada something, ada somewhere lah, somehow ada problem dekat kelenjar tu. So dia tak dapat nak hasilkan tiroksina yang mencukupi, menyebabkan kelenjar pituitari ni kerap bagi dia signal, bagi signal, bagi signal. So kelenjar pituitari pun jadi agak stres bila hantar banyak signal, dan thyroid pun jadi stres lah sebab asyik dapat banyak arahan. Banyak sangat dekat pituitari ni. Jadi dia pun hasilkan juga tiroksina tu. Dia maknanya dia kena hasilkan banyak kali. Kalau hasil sekali tak cukup. Selalunya kalau orang normal kalau sekali dia dirangsang untuk menghasilkan tiroksina, dia boleh hasilkan cukup hormon tu. Tapi disebabkan tiroksina ni problem, thyroid ni problem, jadi KP atau kelenjar pituitari terpaksa bagi signal banyak kali, baru thyroid ni boleh hasilkan kuantiti tiroksina yang cukup. Kena banyak kali lah, kena banyak kali. So benda tu pun akan menyebabkan tiroksina berkumpul juga dekat kelenjar tu dan dia membengkak. Jadilah penyakit goiter. Alright. So apa pula jadi dekat tiroksina bila tiroksina terlalu meningkat ataupun dia berlebihan, melebihi daripada yang cukup, maka kita oppositekan aja. Simbol pangkah ni sebenarnya saya nak awak oppositekan aja daripada apa yang berlaku dekat belah tiroksina rendah ni. Sorry, saya ada kesilapan kat sini. So sini sepatutnya meningkat, bukan menaik, bukan menurun, meningkat. Bila tiroksina meningkat, maka kadar metabolisme meningkat. Bila kadar metabolisme meningkat, banyak sangat tenaga dihasilkan, maka badan asyik panas. Bila asyik panas tu, yang asyik berpeluh-peluh tu yang sentiasa panas. Saya ingat lagi, saya ada seorang pesyarah, dia memang kata dia ada hypothyroidism. Keadaan manusia itu mempunyai tiroksina yang tinggi, kita panggil dia hyperthyroidism. Pesyarah tu memang saya perasan dia kalau berjalan daripada sampai kelas kita orang, memang dia mencungap-cungap. Memang kalau saya tengok baju dia pun, memang baju yang simple je, tak macam lecturer lain macam nak berfashion sangat. Tak ada, dia biasa sangat, biasa je baju dia. Saya tengok baju dia baju yang kata tak panas lah.
Rupanya dia ada hyperthyroidism. Dia kata memang saya cepat berpeluh, saya panas. Kalau tidur malam-malam pun memang dia asyik mandi. Kalau tidur malam tu terbangun sebab panas, pergi mandi 2-3 kali tu, dia kata biasa, dia kata macam tu. Badan dia sangat panas sebab hyperthyroidism. Tu antara dia punya tanda-tanda lah ataupun kesan bila tiroksina kita terlalu tinggi. Dan dia betul lecturer saya tu pun memang cengkung orangnya. Dia cenderung menjadi kurus. Dan leher dia ni saya tak nampak lah sebab dia perempuan kan. Ketudung takkan saya nak nampak pula kan. So sebenarnya leher pun bengkak jugalah sebab tiroksina berkumpul dekat dalam kelenjar thyroid tu. So goiter ni khas untuk masalah tiroksina yang rendah. Kalau leher bengkak, kita tak ada nama keadaan tu, kita just bagi tahu leher dia bengkak. Dan ada dalam konteks pada tambahan iaitu mata menonjol terkeluar macam tu. Macam tu lecturer saya tu saya tak perasan lah. Yang takat mata ni saya tak perasan. Saya rasa mata dia biasa je. Okay. So nombor 2, kelenjar seterusnya iaitu testis. So testis hanya ada satu hormon je yang dirembiskan iaitu testosteron. So kalau testosteron terlalu rendah, so bila kita sebut testis ada kat lelaki, so maknanya dia memberi sifat kelelakian lah. Okay, so testosteron yang cukup pada seseorang lelaki tu, maka insyaAllah sifat kelelakian dia cukup kan. Okay. Apa jadi bila aras testosteron rendah ataupun kekurangan testosteron, maka lelaki itu akan lambat mencapai akil balik. Maksud akil balik ni, kalau untuk lelaki dia berjaya, dia dah boleh dia dah boleh nak buat anak ataupun dah boleh nak membiak. Maksud dia dah ada sperma, dah start sperma terhasil lah. So kalau dalam Islam kita belajar dah keluar air mani sebab dalam air mani itu ada sperma. Saya bagi tahu ada sperma. So bila testosteron terlalu rendah, maka lambat akil balik dia. Sebab apa? Sebab kemampuan badan dia untuk hasilkan sperma ni macam susah sikit kat badan dia. Sebab tu akil balik lambat. Dia nak kena sampai satu tahap umur yang lebih banyak daripada orang lain, baru dia boleh akil balik. Okay, untuk lelaki dia punya umur biasa dia akil balik 13 hingga 15 tahun. So kalau orang testosteron rendah ni mungkin umur dia 16, umur dia 17 baru dia berakil balik. Agak lambat lah. 3, 4, 5 baru dia nak balik tu agak lambat lah sebenarnya. Dan of course bila kita ada masalah testosteron rendah ni, bilangan sperma kita pun rendah. Sperma pun adalah salah satu ciri-ciri kelelakian. Lelaki tak ada sperma, so sperma yang banyak dan sihat tu adalah salah satu tanda testosteron tu pada paras yang mencukupi. Tapi awak kena ingat bilangan sperma ni sebenarnya ada faktor lain yang boleh mengurangkan bilangan sperma ni. Tapi kita nak bincangkan tentang salah satu kesan testosteron rendah adalah mengurangkan bilangan sperma, itu dia. Sebenarnya ada banyak lagi faktor lain. Faktor-faktor kalau awak terlalu terdedah dengan radikal bebas. Awak akan belajar yang dalam bab 9 nanti, radikal bebas. Radikal bebas sangat bahaya. Datang dari mana? Asap rokok, datang daripada asap kilang, asap kereta, macam-macam punca daripada radioaktif. Even kadang-kadang habuk, setengah habuk atau kotoran pun boleh menyebabkan radikal bebas. Dan dia juga berdatang daripada makanan yang hangus ke, atau makanan yang tak masak ke, macam-macam lah. Kita akan belajar dalam bab 9. So ini adalah antara faktor kenapa bilangan sperma kita meningkat. Kenapa saya bagi tahu, kenapa saya kaitkan dengan bab tu, supaya awak dapat ilmu. Dan saya pun lelaki, jadi kita kena menjaga kesihatan lelaki. Sebab sebagai lelaki yang sejati, lelaki yang sihat, kita kena sihat luar dan dalam, termasuklah kesihatan pembiakan, organ pembiakan kita. Okay? So apa jadi bila testosteron terlalu tinggi? Ini kita sifatkan kepada perempuan pula. So kalau perempuan tu macam lelaki gaya dia, jalan pun kasar, suara pun garau, kumis tu misal lah tebal, dia macam bulu-bulu kat muka ni macam tebal. Specifically kat muka lah. Sebab kalau setakat bulu kat ari-ari ke, bulu kat kaki ke, bulu kat kepala, tak tu semua orang ada. Semua lebat kat situ kebanyakannya, ikut keturunan juga. Tapi kita cerita pasal bulu muka. Bulu muka ni memang khusus kat lelaki, memang tebal. Okay? Tapi bila perempuan yang mengalami testosteron lebih tinggi, ataupun yang ada testosteron yang lebih tinggi daripada hormon perempuan dia, maka dia adalah ciri-ciri ni. Okay, kemudian kita tengok kelenjar seterusnya, ovari pula. So estrogen dengan progesteron kan. So untuk silibus awak kita hanya bincangkan kekurangan estrogen dan estrogen berlebihan saja. Estrogen je lengkap, ada kekurangan, ada berlebihan. Tapi untuk progesteron dia hanya diceritakan tentang kekurangan saja. So estrogen yang rendah menyebabkan ciri-ciri seks sekundar perempuan tak berkembang. So saya nak terangkan balik, ciri-ciri seks sekundar ni adalah bukan ciri pertama yang menunjukkan diri dah balik. Ciri pertama perempuan dah balik adalah datangnya kitar haid. Selepas kitar haid itu apa perubahan-perubahan yang berlaku dekat badan dia yang disebabkan oleh kitar haid itu sendiri, di mana bila kitar haid, hormon kita akan berubah cara kerja dia sedikit. So antara ciri-ciri sekundar ni macam saya cakap sebelum ni adalah payudara, pinggul, suara dan kulit. Permukaan kulit perempuan pun biasanya lebih licin daripada lelaki. Okay, so apa jadi kalau estrogen tinggi dekat dalam lelaki? Tadi cerita pasal perempuan. So kalau sama juga macam kes testosteron tadi, so si lelaki tu akan ada sifat keperempuanan yang lebih. Suara macam perempuan, lembut sikit. Okay, lemah gemalai, macam-macam lah. Okay, kemudian progesteron rendah. So bila progesteron rendah, of course dia akan ada kaitan dengan masalah haid. Okay, so progesteron ni lah yang antara hormon yang mengawal atur masalah kitar haid. So kalau terlalu rendah pun dia akan menyebabkan masalah haid lah. Masalah haid ni mungkin haid terlalu lama, ataupun mungkin tak datang haid langsung. Semua tu
mempengaruhi lah. Tapi kalau tak silap saya, bila progesteron rendah, menurun, maksud dia punya kitar head ni panjang lah. Kitar head dia panjang. Sebab apa? Sebab kita ingat kitar head berlaku bila? Kitar head berlaku kenapa dia? Kitar head berlaku apabila kita punya dinding uterus runtuh. Kan sebelum ni ovum terhasil. Bila ovum terhasil, dinding uterus pun dalam masa yang sama makin menebal. Sebab apa? Sebab let's say lah kita kahwin nanti, sperma masuk dalam uterus perempuan, rahim perempuan, sperma itu bersenyawa dengan ovum tu, maka akan terhasilnya embrio kan. So dinding tu kena tebal supaya at least dah ada persiapan untuk embrio tu tepek ataupun ada tapak dia nak melekat dekat uterus tersebut. So kalau progesteron terlalu rendah, maka dinding uterus tu, dinding uterus tu tak dapat nak dikekalkan lama, tak dapat. So maka dia nak runtuh je lah kerja dia. Tebal sikit dia runtuh, tebal sikit dia runtuh. So mungkin kitar head tu sangat tak teratur lah. Asyik-asyik nak jadi head, asyik jadi head. Orang lain mungkin sebulan sekali, dia sebulan 2 kali. Ataupun mungkin kalau sekali kena lama baru habis head. Macam tu lah Kemudian sakit kepala, of course bila kebanyakan perubahan hormon ni memang akan menyebabkan sakit kepala. Sebab apa? Sebab dia berikan otak kita satu perubahan kan. Sepatutnya secara normalnya otak kita bekerja macam ni. Sebab otak kan ada kelenjar pituitari tadi kan. So hormon ni memang ada kaitan dengan otak. So kita dah belajar dalam koordinasi badan sebelum ni, dia ada kaitan dengan otak. So otak kita macam pressure lah, ada pressure dia, so sakit kepala. Kemudian sembelit pula tu ni ada kaitan dengan sistem pencernaan lah. Dan of course kalau kita punya dinding uterus tak dapat nak kekalkan, of course embrio tu tak dapat nak menempel kat sini kan. Ni dinding uterus kan, bila dinding uterus ni terlalu nipis ke ataupun dia lemah ke, so embrio contoh biru ni embrio tak dapat nak melekat. So menyebabkan embrio ni gugur sekali dengan dinding uterus tu sebagai dengan darah-darah waktu kitar head. Dia akan gugur sekali lah sebab tak melekat. Dia kena melekat. Kalau dia dah turun bawah, dia akan terkeluar daripada faraj. Okay, so dah tak berjaya lah. Nak ada anak tu dah tak berjaya So itulah gugur. Kemudian kelenjar pituitari, kelenjar induk, kita dah belajar tadi kenapa dia kelenjar induk. Sebab dia mengawal semua kelenjar lain. Kelenjar induk, dia lah kepala dia macam tu. So dua hormon dirembes oleh pituitari iaitu ADH dengan GH. So apakah akan jadi bila ADH rendah, iaitu diabetes insipidus. Apa itu diabetes insipidus? Keadaan di mana kita punya air dalam badan tu kurang. Kurang, itulah diabetes insipidus. Urin, menyebabkan urin berlebihan kurang air diserap di dalam ginjal. Sepatutnya ginjal kita kena serap air supaya darah kita kekal akan ada kuantiti air yang mencukupi. Tapi disebabkan ADH terlalu rendah, sikit sangat ADH dihantar ke ginjal, menyebabkan ginjal ni buat donor lah. Dia buat tak tahulah. Dia jumpa air pun tak nak serap. Sebab apa? Sebab ADH tak buat kerja. ADH rendah sangat So bila air kurang dalam badan, menyebabkan kita haus lah, kejap-kejap minum air, kemudian kalau ADH terlalu tinggi, ini pun sama juga. ADH ni tadi kan dihasilkan kelenjar pituitari. So bila terlalu tinggi pun dia memberi ketekanan kepada kelenjar pituitari ni. Tiba-tiba kelenjar pituitari ni macam bong terbiat pula kan. Tiba-tiba dia overwork, macam terlalu penat. Kenapa aku kena hasilkan ADH terlalu tinggi? Adalah sebab dia tu benda lain So kalau awak nak tahu, mungkin awak kena jadi doktor ke apa ke, untuk awak tahulah. Awak boleh explore kenapa tiba-tiba ADH boleh meningkat. So bila memberi tekanan kepada kepala, of course lah sakit kepala, dan of course lah pening kan. So selalunya sakit kepala datang pening sekali, betul tak? So pening miong-miong macam tu otak kita macam tengah in problem lah. Kemudian untuk hormon, bagi saya untuk hormon pertumbuhan GH ni hormon pertumbuhan, growth hormone ni paling senang kot. Sebab apa? Kita pun tahu dia growth hormone pertumbuhan. So kalau dia rendah sangat, maknanya orang tu akan pertumbuhan dia tak bagus lah. Bila tak bagus, dia akan terbantut. Sebenarnya kekedilan ni adalah satu proses perkembangan fizikal yang terbantut lah. Maksud dia terbantut sangat-sangat. Kekedilan ni sangat pendek. Mungkin 1.5 meter pun tak sampai. Contoh kalau macam orang Malaysia kan, macam orang Malaysia purata dia sepatutnya kalau perempuan mungkin 1.55, lelaki 1.7, atau mungkin perempuan 1.6 ke 1.55 lah kita bagi tahu Tapi ada orang dia lahir 1.4, 1.3 macam tu So itu maknanya terlalu rendah lah Katakanlah untuk perempuan 1.55 kan, tapi ada perempuan yang lahir 1.4, 1.3. Dia kalau dia lahir 1.5 ke atau 1.49 dah dekat dengan 1.5 tu kira okey lagi, tapi dia rendah sangat. Dia punya beza tu sangat rendah mungkin 1.3, 1.0 lah, sangat rendah, sangat-sangat jauh beza dengan apa yang purata kan. So itu adalah satu contoh kekedilan lah sebenarnya. So kalau terlalu banyak pula hormon pertumbuhan, akromegali pula, kekegasian, terlalu tinggi pula. Alright, kelenjar seterusnya, kelenjar pankreas, dia rembeskan insulin. So kita ingatkan insulin fungsi dia apa? Untuk tukar glukosa ataupun gula ringkas kepada glycogen. So disebabkan insulin banyak, maka glukosa ni boleh dikurangkan daripada darah. Kan sebab glukosa datang berdarah. So bila insulin banyak, maksud dia insulin boleh buat kerja tukar glukosa kepada glycogen. So aras gula dalam darah akan maintain. Tapi apa jadi kalau insulin terlalu rendah? Glukosa akan sangat tinggi.
Glukosa yang tinggi ni menyebabkan dia susah lah nak ditukar kepada glycogen. So dia akan stay dalam salur darah. Sebab tu aras gula dalam salur darah meningkat. So inilah punca terjadinya diabetes mellitus. Ia boleh terjadi apabila pankreas kita ni dah terlalu penat bekerja, menghasilkan terlalu banyak insulin. Sebab kita tahu punca orang diabetes mellitus ni, kencing manis, adalah terlalu banyak makan benda manis, terlalu banyak dan berterusan. Dia kalau awak setakat sebulan 2-3 kali makan coklat lebih banyak sikit tak apa, tapi ni berterusan hari-hari tak boleh tinggal manis. Hari-hari 2-3 botol Coca-Cola yang 1.5 liter tu kan. Ataupun hari-hari makan aiskrim, at least 5-10 aiskrim, macam tu. Ataupun air manis kan, tongbol, tahu tongbol kan, air green tea ke air Thai milk tea ke kan, minum tu kan. Satu hari tak boleh tak tinggal satu balang tu, dia seorang dia habis. Itu punca-punca nak kencing manis lah. Ataupun dia kurang makan sayur, tapi dia punya nasi, dia punya roti, benda-benda yang karbohidrat terlalu banyak. Protein dia makan sikit, sayur dia makan sikit, tapi dia suka sangat nasi. Dia kalau ambil nasi bergunung-gunung. Dia kalau setakat makan bergunung tu satu hari sekali boleh tahan lagi, tapi dia setiap kali makan nasi bergunung-gunung. Setiap kali makan tengah hari, makan malam, makan minum petang, semua dia makan nasi ke, atau roti dia mesti ambil banyak sangat. Itu pun punca juga. Alright, so apa jadi kalau insulin terlalu tinggi pula? Glukosa yang bila insulin terlalu tinggi, glukosa yang berlebihan tadi akan ditukarkan cepat-cepat, akan ditukarkan kepada glycogen. Dia kan banyak lah saya buat anak panah-panah ni. Maksud dia proses dia penukaran dia kepada glycogen tu memang banyak dan memang giat, memang pesat lah. So menyebabkan aras gula dalam darah akan menurun secara mendadak pula. Dia kalau turun sangat pun tak boleh, gula dalam darah dia kena ada juga sikit kan. So bila macam tu yang jadi hypoglycemia. So antara tanda-tanda hypoglycemia, dia macam koma kecil lah, orang kata koma kecil. Dia macam tiba-tiba dia macam tak boleh cakap, tiba-tiba dia macam blur, tak boleh nak fikir, tak boleh nak gerak. Dia macam koma lah, macam koma. Saya pernah lihatlah kejadian ini dekat mak saya dulu. So memang macam koma, memang agak merisaukan lah masa tu. Sebab kita tak tahu rupa-rupanya kena bagi air gula je sikit kat dia, atau bagi gula-gula. Air gula senang lah tu telan kan. So saya rasa ini saja untuk bahagian kesan ketidakseimbangan hormon. So saya harap, macam saya selalu pesan, semua ni nama je. Memang kalau awak belajar sekali, belajar 2 kali, belajar 3 kali, kalau awak tak boleh ingat, itu biasa. Kalau pelajar genius, pelajar genius belajar sekali dia betul ingat. Tapi kalau kita yang biasa-biasa, ingat pelajar genius tu sikit je kat dunia ni. Kita yang biasa-biasa, kepada kita adalah orang yang normal kan. Diorang tak normal. Sebab apa? Mungkin hormon kepandaian diorang terlalu tinggi. Tak normal lah tu kan. So kita yang hormon kita cukup-cukup je ni, so kita patut bersyukur lah sebab kita normal kan, sebab kita normal. So 1, 2 kali, 3 kali ulang kaji tak ingat, tak apa. Janji awak berterusan awak cuba ingat ilmu yang awak belajar, tak kisah dalam apa-apa subjek pun. Okay, so itu saja daripada bab bahagian 3. So nanti kita akan sambung bahagian 4, bab 7 tingkatan 4 sains. Terima kasih.